Cetusan idea, 3 sahabat berjaya mengubah kawasan sawah di Kampung Kepala 10 Ulu Sedaka di Yan, Kedah menjadi lokasi santai atau healing pada setiap hujung minggu dan berlatar belakangkan pemandangan Gunung Jerai. Pelbagai bangsa, generasi dan latar belakang dapat bersama-sama menikmati suasana kampung yang mengimbau nostalgia lama. Pencetus idea Hafiz Ahmad berkata aktiviti itu pada mulanya hanya diadakan secara suka-suka namun kini menjadi tarikan orang ramai. Sempena sambutan Hari Malaysia, mereka menganjurkan tema retro ala 70-an. Macam ni saya nak buat pun banyak skill hati je. Ya, contoh macam minggu ni ada kutipan tabung tu banyak, minggu depan menu dah banyak sikit lah. Juga macam tu lah. Kan, ikut kutipan tu pun seronok lah tengok dia bersatu padu kan. Tak ada nak berkelahi, nak bergaduh, nak tema politik pun sangat tak ada. Rakannya Ahmad Syahir Mat Desa berkata selepas 5 minggu dianjurkan, lokasi itu kini menjadi tumpuan pelbagai kaum untuk bersantai. Sebenarnya yang kami buat ni, kami nak satukan semua. Kita seronok semua boleh duduk santai, tak kira lah, tak kira kaum lah. Islam ke, apa India ke, Cina kan. Kalau boleh kita nak bagi apa pun main juga. Nak ni pakai baju cara lama India, cara India, Cina, cara Cina kan. Kita nak mereka main duduk lepak santai ke ni setiap minggu, setiap Ahad. Main lepak santai ni boleh kita tengok, oh semua ada campur lah budaya kan. Kaum-kaum dalam budaya ni dan macam nak apa? Dalam tu kita nak la ni kita nak berbilang mangsa bersatu lah. Macam tu lah. Pengunjung pula menyifatkan menu percuma seperti kopi O dan roti bakar membangkitkan lagi nostalgia lama. Kedah sendiri dengan tradisi makanan-makanan yang tersendiri seperti roti pak sagi cecah nyok, kan? Ubi kayu rebus cecah nyok. Walaupun di rumah kita boleh buat, tapi kita tak rajin nak buat. Kena ada masa-masa dia. Jadi kalau kita dengan seminggu sekali apa Hafiz Ahmad ni buat ni, kita boleh turut hadir, support dia dengan aktiviti riadah ini diadakan pada setiap Ahad bermula jam 5 petang hingga 7 malam dengan konsep bayaran secara ikhlas.